kat dalam grup tu ada panggung terbakar, rupanya dekat satu sudut tu dia nampak ada api keluar. Tapi budak yang lain tak nampak pun benda tu. Ayuh. Cerita belakang tirai, tempat kisah lama hidup kembali. suara yang pernah sunyi. Assalamualaikum, selamat datang ke podcast Cerita Belakang Tirai musim kedua. Kerana semua cerita berlaku di belakang pentas. Okey, Kak Leni. Di belakang tirai. Oh, belakang tirai. Kau ni baru mula musim kedua kau dah lupa dah. Ya, belakang tirai Kak Leni. Itulah. Sebab saya nervous. Kau nervous Dan rasa bersyukur kita dah masuk ke musim kedua Kak Leni. Alhamdulillah, ni musim kedua. Ya. So, apa pembaharuan kita ada? Okey, kita Kali ada ni? pembaharuan di mana saya lagi handsome. Okey, tengok sekejap. Okey lah. Okey, apa dia Kak Leni nak Okey, cerita? kita ni pada musim kedua ni, kita berada, nampak tak setting studio kita pun lain. Ya. Jadi musim kedua ini dibawakan oleh Mastermind Group Sendirian Berhad Ya. dan juga 888 Production. Yeay. Okey. Dan ada satu lagi pembaharuan, Mat. Ya, apa dia? Kali ni tak adalah menghadap muka kau je seorang kali ni. Oh, kenapa ya? Sebab kita ada kawan. Oh, Kak Leni untuk, menduakan saya. Mentigakan, mengempatkan pun semua boleh. Okey, tapi sebelum tu nanti kita akan tunjuk siapa kawan kita. Ya. Sebelum tu kita nak tanyalah sahabat-sahabat kita di luar sana, sudahkah anda subscribe, follow kami, push the notification bell dan teruskan untuk komen, sebab komen-komen anda semua sebenarnya memberikan banyak improvement, okey, dan penambahbaikan kepada kita. Ya, dan memberi semangat kepada kami untuk melakukan ataupun bercerita lebih bersemangat di musim yang baru ni. di musim yang baru. Okey, contohnya kita sebenarnya ada satu email kita dapat hari tu. Menarik sungguh soalannya daripada kawan-kawan kita lah yang menonton di luar tu. Dia ada satu soalan, dia kata, saya ada soalan, harapnya Kak Leni dengan Ahmad boleh respon. Episod 7 telah membincangkan kewajaran seni teater dipertandingkan. Tapi ada satu soalan katanya. Pertama, apakah pandangan Kak Leni dan Ahmad tentang sesi penilaian ataupun pitching sebelum produksi, atau kumpulan diterima untuk bertanding, atau ada metod lain? Mana keduanya? Dia kata pertama. Kalau pertama adalah kedua, tapi tak ada, satu je soalan dia. Jadi macam mana ni kita nak jawab? Nantilah dulu kan. Tapi ada pitching ya? Ada pitching. Okey. Agak menarik untuk kita bincangkan. Okey. Tapi nanti dulu. Okey. Tapi sebelum tu, saya sukalah Kak Leni untuk memperkenalkan diri saya balik. Oh, sebab yelah. kita ada subscriber baru kan. Kita pun ada berapa minggu yang kita rehat sekejap. Ya, okey. Subscriber baru mungkin tak kenal sangat. Ya, okey. Saya J. Swazi aka Ahmad dan juga Kak Leni, Ya, Maleni dan- Din Erwan. Ya. Maleni Denwan. Ya. Saya nak share dengan anda semua Nak yang share mana Kak Leni kita dah dilantik naik pangkat. Dia sekarang bergelar Profesor Madya Dr. Maleni Din Erwan. Amboi. Tepuk tangan. Kau tahu tak kenapa kita pegang bendera ni, Mat? Oh ya. Ini bulan kemerdekaan. Betul. Setiap kali menjelang bulan kemerdekaan, kita kena berkempen lah. Kita kena galakkan orang untuk menghayati bulan kemerdekaan. Betul. Mari kita seluruh warga negara Teng, teng, teng. ramai-ramai menyambut Hari Merdeka. Merdeka! Ya. Ya, kita semarakkan bulan kemerdekaan. Betul. Malaysia Madani. Betul? Kesejahteraan dinikmati. Ya, betul. Dan kita menyambut hari kemerdekaan yang ke 69. 69. Ya, betul. Alhamdulillah. Okey, kali ni Ya. kita teruskan dengan macam biasa. Season baru. Ya, tajuk kita kali Kawan ni baru. adalah creativity. Kreativiti masih dijajah ataupun sudah bebas. Tapi kita kenalkanlah dulu siapa aku nak. Oh, ya, musim tu baru ni Kak Musim Leni. baru kan kita ada tetamu. Okey. Okey, kau kenalkan tetamu Tanpa kita. membuang masa, kita memperkenalkan. Dia lain macam sikit. Tetamu ni kalau kita nak kenalkan, kita tak boleh kenalkan dia macam biasa-biasa. Ya. Sebab dia bukan biasa-biasa. Maknanya kita akan suruh dia nyanyi. Nyanyilah sebab dia macam suara dia sedap. Okey, kita perkenalkan. Halo Hazirin. Nyanyilah lo. Gelora di jiwa membuatku gelisah, OMG. menanti saatnya untuk bersama. Betapa sabarnya dibakar rindu yang menjulang-julang.
Memang dia nyanyi part yang Kak Leni request. Wow. Sedap. Okey, apa khabar Alung? Baik, alhamdulillah. Okey, Macam mana sebagai ni Kak Leni dengan Jay? Okey, sihat? Ya, okey saya lah. masih okey. Saya boleh lagi menghadap dia. Depan kamera okey, masih okey. Okey, jadi tetamu pertama untuk season kedua kita ini, musim kedua, adalah seseorang yang kita kenali sebagai Muhammad Nurul Hazirin Syamsul Kamar dan Betul. juga tapi sebenarnya lebih popular lah dengan namanya iaitu Alung Purple. Betul. Alung Hazirin. Alung Purple, Alung Hazirin lah. Hazirin, Okay, ya, jadi ya. mungkin kita nak tanya kot, Alung Purple, apa rahsia di sebalik nama tu? Alung Purple, Alung Hazirin? Apakah? Okey, faktanya saya tak suka warna purple. Okey. Kan? Wow. Tapi wujudnya nama purple tu sebab waktu usia 21 tahun saya ada kumpulan band kan. So diberi nama Purple. So nama tu terus menjadi sebutan di kalangan kawan-kawan. Itulah sejarahnya bermula dia kan. Lagu yang Alung nyanyi tadi tu memang salah satu lagu kumpulan Purple yang Betul, popular kan? lagu hits saya lakonannya waktu itu sampai hujung nyawa. Okey. Mungkin ada peminat Alung Purple kan munculkan diri anda, boleh komen dekat bawah tu. Bukan senang nak bawa apa ni. Jadi daripada Alung Purple kemudian menjadi Alung Hazirin. Apa maksud transition nama tu? Dia sebenarnya macam ni. Waktu saya belajar dulu, ada 3 orang alung. Oh. Kan. Belajar kat mana Long? Sebutlah Dulu nama. saya di Akademi Seni Kebudayaan. Kebangsaan. Akademi Seni Alung! Kebudayaan. Jenuh aku nak membetulkan nanti. Yelah, Akademi Seni Kebangsaan yang kini dikenali sebagai Aswara. Aswara. ASK. Betul. Okey. So masa di ASK tu, ada 3 orang alung di fakulti yang sama, batch yang sama. Jadi bila saya sebenarnya memang orang panggil Alung Purple kan, cakap sudahlah panggillah nama yang betul kan. So adalah satu sahabat ni nama dia Salihuddin kan, orang Tai lah, Okey, Salihuddin Mekah. letak Dia kata macam nilah kan, engkau namanya Alung Hazirin, engkau Alung Zendi kan, kau namanya Alung Panjang, Alung Sofi, macam tu lah lebih Alung kurang. Panjang. So daripada situlah saya terus kata bagus juga kan, so kurangnya ada nama panggilan dengan nama betul dalam panggilan tu. So okey setuju lah. Macam tu lah. Itulah bermulanya. Bermulanya. Okey Alung. Jadi dekat sini sukalah kadang-kadang ada yang apa kita orang punya penonton yang nak mengenali Alung kan. Jadi boleh Alung cerita sedikit latar belakang Alung dan Alung nak dikenali sebagai Alung. Daripada maksudnya profesionnya apa? sebab dia daripada band kan, band boy tu, tiba-tiba sekarang pula tiba-tiba Alung ni juga adalah seorang scenografer lah. Okey, kalau Kak Leni lebih banyak bekerja dengannya sebagai seorang scenografer. Dari seorang musician, vokalis menjadi scenografer, apakah agaknya yang berlaku di antara zaman-zaman tu? Masa kalau tak silap saya lah, masa tu umur 21 tahun kan, saya minat menyanyi kan, minat muzik. Tapi bila masuk belajar kan, saya rasa macam minat terhadap muzik tu akan upgrade kan, sebab kita akan belajar. Tapi saya dapat satu peluang untuk bersama dengan band kan. Daripada situ sedikit demi sedikit saya buat. Dalam masa saya menyanyi, saya rasa kalau saya tak ada education kan, dia akan menjadi satu benda yang mungkin pada sekarang ini saya tak tahu apa kesudahan cerita hidup saya kan, sama ada saya masih menyanyi ataupun tidak. Jadi saya ambil keputusan untuk berhenti menyanyi dan sambung belajar. Itulah dia di peringkat awal. Dan yang menariknya, daripada saya nak belajar muzik, dia terpesong pergi ke teater pula. Itulah Kak nak tanya. Macam mana? Ingatkan kalau macam nak sambung belajar dekat ASK tu, sebab ASK juga menawarkan jurusan muzik. Jadi nak sambung belajar rupanya bukan sambung belajar pergi audition, niatnya memang nak pergi muzik dengan bawa gitar kononnya kan. Masa itulah saya ingat tahun 2001. Bila sampai saya tengok ramai yang power semua ni kan, bawa gitar, bawa saxophone, cakap ini tak boleh jadi ni kan. So saya tukar pergi ke fakulti teater. Bila saya ingat lagi yang audition saya, uji bakat saya masa tu, sekarang dah Dr. Joseph dengan Joseph Gonzales. Allahyarham
Cik Zakaria Arifin. Hmm. Okey. Dia bertanya soalan, dia bertanya itu dan ini, lepas tu dia bagilah satu skrip pendek untuk kita baca Lakonkan. lakonkan kan. Daripada situ dan saya dapat selain daripada kelayakan SPM lah, sebab di ASK bukan saja dilihat pada bakat tetapi kelayakan akademik untuk masuk. Bila dah pergi ke fakulti teater, ada satu masalah saya kan, masuk fakulti teater kita perlu buat semua benda. Kan bukan Betul. saja lakonan, kena buat macam-macam benda dan subjek-subjek wajib yang kena buat, kena ada subjek tradisional. Okey, itu semua okey. Tapi saya ada masalah, saya susah nak hafal dialog. Okey. Okey. Masa tu saya ambil lakonan. Di awal-awal lah semester 1 macam tu kan. Ada satu ketika satu produksi teater moden kalau tak silap saya, tingginya menyapu awan. Tingginya menyapu awan. Ingat tak? Saya berlakon watak Untung. Untung. Kan seorang pemuda buta. Oh, yang buta tu. Bukan. Untung yang di tempang. Patu Ular. Oh, sorry. yang Okey. di Patu Ular. Okey. Maklumlah dah Lama sangat. Lama sangat. Kau tahu Mat cerita tu? Saya tahu. Oh, bagus mana budak Dan drama baik. faktanya yang menariknya, sepanjang daripada mula cerita tu sampai habis, di sebalik dinding ada prompter yang prompt saya tau. Oh, okey. Mak prompter tu baca dah dekat belakang. Ada yang saya lupa je. Dia macam dia dah tahu dah. Even waktu show pun. Waktu show. Penonton tak dengar ke long? Saya tak tahu. Profesional. Kononnya lah kan. Performance waktu tu dekat mana? Di Matic. Oh, Matic. Okey. Okey. So lepas habis tu, masa tu pensyarah saya Ahmad Yatim kan, dia kata macam ni. Dia mengarah jugalah. Dia mengarah kan. Dia mengarah, dia kata Cik Mat. kau tak payah berlakon lah kan. Kau pergi jual burger. Itu saya ingat lagi kata-kata tu. Dan saya rasa untuk alumni ASK Aswara kan, pada ketika itu ramai yang mendapat kata-kata jual burger tu kan. Sebenarnya saya tak anggap itu sebagai satu hinaan ataupun templak kan, tapi itu sebenarnya cara Ahmad Yatim nak bagi tahu bahawa cuba kau cari satu benda yang lebih baik untuk kau buat. Yang kau buat lebih baik. Yang buat lebih baik kan, yang kau rasa itu mampu kau buat. Daripada situ saya rasa saya tak boleh lakon kan. Bukan tak boleh lakon, tapi saya kurang daya hafal kan. Mungkin juga gugup. Kan, mungkin juga gugup. Jadi saya ambil keputusan untuk tukar pengkukusan dalam scenografi. Masuk scenografi. Bukan betul. muzik. Bukan. Sebab dia kembali. masih dalam fakulti sama. Tidak bertukar fakulti. Saya tukar ke scenografi dan selepas pada itu subjek-subjek yang ada keterlibatan dalam produksi, saya terus ke department set, department props dan sebagainya. Macam tu. Macam mana Along tahu Along budak scenografi? Artinya macam rasa Cik Mat dah suruh balik jual burger. Lepas tu macam aku nak pergi mana lepas ni? Scenografi. So macam mana Along tahu? Saya memang minat kerja kreatif kan, daripada sekolah lagi. Dulu masa sekolah ada subjek kemahiran hidup kan. Buat pertukangan dan sebagainya. Jadi bila di fakulti dia ada 3 kalau tak silap saya dulu, pengarahan, lakonan dengan scenografi. Kan, bila lihat kalau ke depan kalau nak lakon sampai mana yang saya mampu untuk buat, sedangkan saya tahu itu memang batas kemampuan saya, dah limit kan. Dan saya cuba minta pendapat Cik Zaid masa tu kan, dia kata okey, awak minat scenografi, ini cabang dia kan, ini pekerjaan dia, ini yang perlu dibuat. Dan saya lihat, saya cuba dulu. Dia mesti bermula daripada cuba kan. Produksi pertama yang saya terlibat dalam kerja pentas adalah Puteri Padmawati, Bangsawan kan. Daripada situlah sedikit demi sedikit saya rasa ini satu jackpot lah. Apabila kerja yang pertama saya dibayar untuk sebagai petugas pentas untuk buat. So daripada situ saya rasa kalau saya usaha, mungkin boleh teruskan benda ni. Itulah jatuh minatnya. Artinya daripada kerja pertama buat set terlibat di belakang pentas tu, Along dah nampak cahaya lah. Mungkinlah macam tu lah kalau bahasa yang mudah untuk difahami. Okey, sebenarnya kan Mat, ini bagus untuk didengari oleh
Sebab kalian tahu podcast kita ni juga diikuti oleh pelajar-pelajar drama, pelajar-pelajar teater di IPTA. Jadi nampak kan bidang teater ni sebenarnya bukannya bila kita sebut teater, ni kena bagi tahu mak bapak ni tahu suruh diorang dengar ni. Sebab selalunya masalah macam kami lah yang menerima permohonan dan kemasukan permohonan-permohonan drama teater semua ni. Selalunya ibu bapa mereka ada satu skeptikal bila kita sebut bidang drama dan teater, mereka ingat lakonan saja. Mereka hanya nampak kerja-kerja drama dan teater ni yang di atas pentas. Jadi ini contoh hidup, okey, yang bahawa bukan itu sahaja aspek-aspek yang kita boleh cakap ataupun ikuti ataupun pelajari. Jauh banyak lagi, bukan tentang lakonan. Dan menarik jugalah dia daripada cerita Alung tadi kan. Macam tambahan daripada yang Kak Leni cakap, yang mana bukan apabila diberi komen ataupun diberi sesuatu perkataan membuatkan kita terus down, sedangkan kita berada dalam dunia belajar. Yang mana saya suka tadi Alung ada semangat yang okey, aku nak cari apa, aku nak buat apa, dan akhirnya di situ dia tiba terbitnya rasa suka. So kena kental lah. Dia positif kan? Ya, dia bila positif. Bila Cik Ahmad Yatim suruh jual burger tu, tak ada dia berhenti terus balik jual burger. Ya, dan saya yakin Alung sendiri tak percaya yang akhirnya sekarang Alung menikmati pekerjaan Alung ni dan juga orang cakap membuat duit jugalah kan. Betul tak? Yalah, betul lah. Alung tak sangka. Buat duit Sebab itu yang saya kerjakan dah lebih daripada 20 tahun, dan saya rasa dengan kerjaan pertukangan, kerjaan di atas pentas itu setakat ini mampu untuk berikan saya hidup. Hidup dalam erti kata lain bukan saja dari segi kewangan, tapi kesihatan, berbakti kepada orang tua, semua hasil daripada kerja pentas. Nice. Okey. Kan panjang. Anda semua boleh melihat sekarang Alung buat apa dan bagaimana sejarahnya sekarang sampailah beliau berada di kedudukan sekarang lah. Betul. Jadi kali ini kita pergi kepada soalan atau tajuk hari ini. Kita ada kaitan, dia ada kaitan lah. Sempena bulan kemerdekaan, kita nak juga bercakap tentang hal-hal yang mengenai mentaliti kita kan, minda kita ketika bekerja, dan ini adalah platform yang sesuai lah. Okey, tajuk kita apa tu? Kreativiti. Adakah kita masih dijajah ataupun sesuai sebab kita panggil orang yang kreatif hari ini. Mat, apa tu kreativiti? Kreativiti ni Kak Leni Okey. Apa dia? Orang yang belum dapat Profesor Madya lagi lah. Saya cuba bercakap lah. Kreativiti Ni Profesor Madya nak tanya ni. Sesuatu idea ataupun perbuatan yang dibuat untuk menghasilkan sesuatu. Bangga dia dapat jawab macam tu. Okey, kita pergilah pada hurufiahnya. Hurufiah. Bagus, create kan. Dia create creativity. Ialah dia kemampuan. Sebenarnya creativity ni adalah kemampuan untuk mencipta. Okey, atau menghasilkan sesuatu idea yang baru. Ataupun asli lah. Dia original. Jadi bila kita mengangkat isu kreativiti hari ini dengan satu tambahan statementnya, adakah kita masih dijajah ataupun sudah bebas? Kita patahkan balik soalan tu dekat tetamu kita hari ini. Ataupun saya tambah lagi, ataupun kita yang terlalu mengagungkan di luar, yang mana apabila kita sendiri buat, kita rasa macam tak boleh menandingi. Kan kita macam ada rasa macam apa orang kata inferiority complex. Inferiority complex. Sebut dia macam dia memang macam itulah bab kata sastrawan negara Usman Awang dalam puisinya berjudul Jiwa Hamba. Jiwa Hamba ni sebenarnya dia bercakap tentang perangai kita lah. Kita ni orang-orang Malaysia contohnya, kerana kita memang negara yang pernah dijajah. Jadi kita ada satu transisi dalam daripada menerima kemerdekaan sehingga kita betul-betul memahami dan kita menghayati identiti kita sendiri. Kita masih ada masyarakat yang masih tergolong dalam apa yang kita sebut sebagai berjiwa hamba. Berjiwa hamba ni maksudnya yang bagus semua datang daripada luar. Okey, kita nampak orang putih je kita panggil sir. Okey, kita nampak pada kita pandai cakap English tu maksudnya kau hebat. Okey, ataupun segala-galanya mesti berkiblatkan ataupun memandang ke barat contohnya. Jadi kalau kita ada mentaliti macam ni, itulah yang kita panggil jiwa hamba. Jiwa kita masih dalam keadaan hamba, masih dijajah.
kan. Macam wow, hebatnya dia. Hebat semua kan. Wow, hang tak boleh macam ni, hang tak boleh tiru dia orang. Padahal sebenarnya kita pun ada Kepada daya dorang. ada daya kreativiti. Kita sendiri, sorry dia emotional sikit hari ni bila bercakap tentang patriotik dan kemerdekaan kan. Okey, so Along, bila kita cakap pasal kreativiti lah, sebab Along dia seorang scenografer. And of course scenografer adalah orang yang sentiasa bergelumang dengan hal-hal kreativiti. Jadi kalau Along faham ataupun mendengar apa yang kami bebelkan tadi tentang tajuk hari ini, apa agaknya Along boleh komen dalam konteks Along punya kerjaya sebagai scenografer? Ataupun Along boleh mulakan dengan scenografer tu apa? Scenografer tu apa? Paling basic dulu. Visual pentas, Okey. kan? Itu yang paling asas lah untuk kita tahu kan. Sebab dia scenografer tu sebenarnya adalah orangnya tapi bidangnya adalah scenografi. Okey, dia berkaitan dengan visual ataupun teks yang berada di atas pentas. Okey. Hamba kepada macam mana tadi? Jiwa hamba. Adakah kita punya kreativiti sekarang ni masih dijajah ataupun masih berpaksikan ataupun kita dah ada identiti sendiri, cuma orang yang rasa begitu? Kita memang ada identiti sendiri kan. Sebab dalam berkarya setiap apa yang terkeluar daripada akal kan untuk diterjemahkan ke atas pentas melalui apa yang kita fikirkan dan apa yang kita dapat daripada teks. Cuma sesetengah kerja kreatif tu memerlukan rujukan kan, sebab rujukan ni penting. Kadang-kadang rujukan ni tidak semestinya kita melihat daripada apa yang orang luar buat kan, kita ambil sebulat-bulat untuk kita terjemahkan di atas pentas. Tidak macam tu. Anak muda kita, orang Malaysia kita sebenarnya dah semakin kreatif. Macam-macam benda yang kita dah buat kan, kita dah explore, kita dah wujudkan tanpa pun melihat apa yang ada dekat luar. Walau macam mana pun kerja-kerja kreatif ni sebenarnya dia luas kan, dia tidak terhad kepada satu-satu perkara yang boleh kita terbendung dekat situ je kan. Macam saya kalau bekerja pun, walau katalah naskah tu adalah naskah Melayu kan, naskah Melayu, naskah tradisi, tapi bila melihat sesuatu benda yang melibatkan kesan visual contohnya kan, technical kan, macam mana nak dapat benda tu, still juga kan cuba cari sumber yang mudah untuk kita dapat, macam rujukan kan, teknik macam ni, tapi kita jangan ambil bulat-bulat kan, kita olah kembali dan cari kaedah baru macam mana benda ni lagi baik hasil dia daripada rujukan yang kita buat. Okey. Cuma kali ni kan, saya terdetik lah Long, saja saya lemparkan soalan yang mana dia mesti ada sebab tau kali ni. Kalau tidak takkan orang akan sebut. Adakah Along di situ pereka itu, ataupun kalau kita cakap pasal scenografer lah, scenografer itu sendiri tidak ada tanggungjawab ataupun tidak ada jati diri, yang mana dia memang tiru bulat-bulat? Kalau tidak takkan keluar soalan tu kan. Apa pandangan? Dia ada dua istilah yang berbeza, scenografer dengan designer. Kan ada setengah produksi yang memang mengambil scenografer saja tapi tak ambil mengambil designer, set designer tapi tak ambil scenografer. Kan kerana lebih mudah untuk communicate dengan director, terus dengan apa yang director nak buat. Tetapi ada produksi yang mengambil scenografer menjadi mata apa tu dipanggil mata ketiga. Mata ketiga. Dajjal. Bukan. Mata ketiga pengarah untuk membincangkan tentang konsep, hala tuju persembahan, hala tuju produksi, hala tuju visual, macam mana nak dibuat dan seterusnya, dan manakala akan bekerja dengan designer ataupun pereka-pereka semualah dalam satu kumpulan. So dekat situ ada saya belum pernah lagi lah bekerja dengan scenografer yang tak buat kerja. Kan selalunya kita akan dapat briefing yang cukup. Kak Lady pernah tahu kerja dengan scenografer yang tak buat kerja. Scenografer yang okay. yang bekerja baiklah kan. So daripada situ kita faham apa yang skrip nak, apa yang director nak. Itulah dia macam itulah. Okey, apa step pertama apabila seorang scenografer katalah dipanggil untuk menjadikan satu pementasan, apa benda pertama yang akan dilakukan oleh scenografer? Skrip lah dulu. Kan sebab daripada skrip tu sebenarnya
penulis menulis skrip bukan hanya menulis satu teks kan, tetapi dia sampaikan banyak benda selain daripada watak, latarnya, segala benda semua dah ada kat situ. Jadi macam mana scenografer nak keluarkan tu, kena baca skrip. Kena faham skrip, kena tahu cerita. Kalau tak tahu cerita, saya tak tahu jalan shortcut untuk bina sebuah rekaan tanpa skrip. Kan? Memang tak ada shortcut tu. Along, pernah tak Along dapat offer job kan buat scenografi, buat set ke apa benda tanpa skrip? Pernah tak macam hello Long, jom kita ada job ni buat. Nanti kau buat, kau bagi design. Ada ke berlaku? Ada. Selalunya bukan daripada pengarah lah, daripada producers kan, daripada penerbit yang minta, okey saya nak buat macam ni kan. Tapi bila tanya skrip belum ada. So benda tu sebenarnya kita boleh wujudkan kalau dikatalah contoh dalam skrip tu ada ruang tamu kan, tapi ruang tamu yang macam mana kan, apa dia punya latar tahun, latar tempat, negeri mana, negara mana semua kan, itu sebenarnya ada dalam skrip. Penulis dah bagi tahu dan pengarah akan lihat dan baru kita tentukan nak bawa rekaan ini dalam bentuk realism ataupun yang semua yang nampak jelas, ataupun ada konsep-konsep lain yang kita nak bawa kan. Dan daripada situ barulah kita bekerja kan, lakaran dan sebagainya, sampailah director setuju kan ini adalah yang terbaik untuk kita buat Latar Pentas. Cuma kali ni menurut Along cakap ni, inilah mungkin senario yang berlaku akhirnya apabila skripnya tak ada. Yalah. Kan main panggil, lepas tu scenografer pun bukan buat, orang cakap buat kepala tahu, tapi apa yang dia rasa ketika itu logik lah. Itu yang akhirnya ada cakap-cakap yang saya cakap tadi. Saya cakap mana ni kan, designnya macam editingnya masih dijajah di luar. Mungkin benda tu yang berlaku kali ni. Okey, kalau kita balik kepada hal tu, bila kita kata masih dijajah, mungkin kita pergi spesifik macam mana Along berkarya. Maksudnya apa satu production yang kalau Along boleh cakap setakat ni, yang bila Along berkarya dia betul-betul mencabar Along untuk bekerja ataupun melahirkan identiti Along sebagai seorang scenografer? Kalau musical lah, kalau buat musical kan, sebab musical ni dia berlainan daripada drama. Yalah, konvensional kan. Yang satu tempat, satu latar. Kalau musical ni dia ada banyak scene ataupun banyak babak lah kan, banyak tempat. Jadi dekat situ macam mana cara seorang pereka nak bina satu visual tu kan, perlu meneliti setiap, ada sebagai contoh saya bagi, ada satu musical ni kadang-kadang latarnya di Malaysia, kadang-kadang latarnya di London kan. So untuk menyesuaikan kedua-dua latar tu dalam hanya satu pertukaran lagu kan. So daripada situ sebenarnya kita lihat, okey, bila buat musical ni memang kita di Malaysia banyak je produksi yang buat musical kan. Tapi untuk melihat bagaimana teknik dan sebagainya, kita kalau macam saya tercari juga kan rujukan dekat luar untuk lihat macam mana cara orang luar bekerja. Tapi macam saya cakap tadi daripada awal, bukan bermakna saya melihat itu kita dijajah. Kita dijajah. Sebenarnya untuk memahamkan bahawa kalau nak buat pertukaran yang secepat macam ni, kaedah dia macam ni. Okey, sekarang kita balik kepada versi skrip yang kita ada pula kan. Macam mana dengan ini nak sepadankan dan selaraskan. Daripada situ baru saya reka lah. Semalam Kak Lini ada menonton satu persembahan choir. Okey. Persembahan choir tu dari Indonesia. Okey, persembahan choir dari Indonesia. Kalau kita tahu choir ni memang satu persembahan yang memang mempunyai elemen-elemen daripada barat lah, tetapi kumpulan choir dari Indonesia ni mereka memasukkan elemen Bali, tarian Bali ketika menyanyi choir. Jadi mereka sebenarnya walaupun mereka mengangkat satu bentuk persembahan yang berlatar belakangkan barat lah contohnya, tetapi mereka telah memasukkan jiwa lokal ke dalam persembahan tu. Sangat menarik. Mungkin kita akan boleh bercakap lagi lah pasal hal ini. Okey, kita nak buat apa sekarang ni pengarah? Kita kena jawab soalan dulu ke? Trivia time, apa lagi kita nak buat? Trivia dulu. Okey, kita ada trivia tolong. Ini disediakan oleh penulis kita, Adik Amalina dengan timnya. Dia kata, tahukah anda sebelum pentas mempunyai teknologi moden seperti hari ini, pereka teater Inggeris Inigo Jones sudah bereksperimen dengan latar yang boleh ditukar.
ilusi perspektif dan pencahayaan berwarna pada awal abad ke-17. Awal abad ke-17 kau kat mana, Mat? Okey. Dia Saya tarikh lahir saya 17/7. kan? Kau macam dekat langit lagi kan? Okey, sejak lebih 400 tahun lalu, pereka pentas sebenarnya sudah bermain dengan mata penonton yang mengarahkan apa yang patut dilihat, dirasai dan diberi perhatian. 400 tahun dulu sebenarnya benda ni bukanlah baru. Cuma pada waktu tu ini teknologi mereka lah. Okey, kalau kita baca kan sejarah pementasan teater, pembikinan set visual daripada zaman Greek merentasi zaman medieval sampailah sekarang, sebenarnya banyak sangat perubahan-perubahan yang menarik. Itu nanti kita boleh cakap kemudian lah. Kita nak jawab soalan lah tadi kan. Ada kawan kita yang hantar email tu. Pasal pitching tadi. Kali ni nak tanya pendapat pendapat Ahmad dengan Along Kak Lee jadi orang tengah dulu lah, semua aku bagi pendapat aku lah. Okey, Kak Lee ni faham soalan dia tu. Kak Lee tahu dia merujuk kepada apa. Dia sebenarnya merujuk kepada satu pertandingan lah. Pertandingan teater yang memang agak pelik sikit. Kak Lee ni pun rasa pelik waktu mendengarnya. Tidak pernah pertandingan teater yang itu menggunakan kaedah pitching ataupun pembentangan untuk dipilih ke peringkat akhir. Okey, selalunya yang sepaham Kak Leni dari dulu, siapa yang nak bertanding mendaftar, masuk, register themselves dan buat show. Dan show ini akan dinilai oleh juri dan diangkat ke peringkat-peringkat seterusnya. Tetapi tahun ni nampaknya penganjur ada satu pendapat yang lain, metod yang lain, iaitu pitching saja. Pitching ni mengingatkan Kak Lee macam pelajar-pelajar Kak Lee ni lah yang buat FYP tu. Itu pun pitching sebenarnya. FYP kan 2 semester. Dia akan pitching semester pertama, kita nilai, dan persembahannya semester kedua. Okey, untuk sebuah pertandingan, wajarkah peserta-peserta dipilih berdasarkan pitching? Kerana pitching ni, tahulah pitching ni kita boleh jual Ailio je kan. Kita boleh cakap macam-macam kan. Macam cerita saya ni memang bagus, saya menggunakan konsep yang sangat kebabum, tetapi apabila dipersembahkan dia macam yang ada. So apa pendapat Encik J. Suazil dalam hal ini? Terima kasih ya. Ya. Profesor Madia. Ya. Okey, sebenarnya apabila soalan tu diajukan, saya pun agak terkejut jugalah. Kan? Kalau dari sudut terus jawab kat Lani, saya akan cakap benda ni macam merepek. Dia agak kasar lah perkataannya, merepek. Kerana dia adalah satu pertandingan yang mana apabila bertanding, kita kena buat dulu. Maksudnya kita kena persembahkan dulu. Dan baru kita boleh tahu sejauh mana ataupun sebagus mana sebuah persembahan itu. Kan? Bukan daripada tajuk ataupun cerita tu. Sebab cakap mulut. Sebab kadang-kadang kat Leni, contoh, saya ingat, contohlah, kita cakap pasal berimajinasi. Aku rasa aku nak jadi Superman lah. Cara cakap tu memang senang. Apabila divisualkan, benda tu jadi. Jadi bagi saya tak logik, bukan tak logik lah, agak tidak kena. Tak wajar lah. Tak wajar untuk dia buat pitching tu lah. Jadi kau memang tak setuju lah kan. Memang saya tak setuju sebab akhirnya satu lagi membantutkan kepada kreativiti. Dan orang-orang satu lagi, adakah, ni saya tak tahu, adakah mereka diberi kriteria? Faham tak? Untuk pitching tu, untuk kriteria untuk menambat hati juri untuk apabila dia orang pitching, itulah kat sini. Yang itu kita tak tahulah sebab kita pun tak ikut pitching kan. Saya rasa tak wajar. Okey. Macam mana dengan Along Hazim ni? Saya suka sebenarnya apa yang Kak Lee cakap tu, kebabum kan. Idea kebabum. Sebab imagination ni dia tak ada limit kan. Dia beyond kan. Tapi saya fikirlah, memang saya bersetuju dengan J juga bahawa pitching ni sebenarnya bukannya untuk pertandingan kan. Cuma kalau kita mungkin boleh melihat sedikitlah daripada sudut lain, barangkali terjadinya peristiwa bila dalam pertandingan berlakunya adegan-adegan yang tidak sepatutnya kan, malah nanti akan pergi kepada penganjur balik kan, terjadinya begini. So saya rasa benda ini jadi kerana penganjur cuba untuk berhati-hati, menjadi berhati-hati, tidak berlakunya begitu. Walau macam mana pun
dalam pitching kita boleh je dalam pitching tak buat benda tu. Betul. Tapi dalam pertandingan tiba-tiba jadi. Buat juga. Buat Seperti juga. mana yang berlaku di salah satu IPTA baru-baru ni. jadi Katanya waktu preview scene tu tak ada. Tiba-tiba waktu performance ada. Betul Alung. Saya pun menerima apa yang Alung cakap. Yang mana ialah kita nak pantau yang ada benda-benda yang tak elok untuk dipersembahkan. Tetapi masih lagi saya kuat mengatakan masih lagi belum tahap ke pitching. Sebab yang saya tahu pitching ni adalah apabila contoh kan saya ni orang kaya. Kan datanglah Profesor Madya ni, walaupun dia Profesor Madya, dia cakap dekat saya, dia nak buat cerita. So saya nak keluarkan duit ni Long. Mungkin okey kau pitching dulu. Baru saya rasa logik ni benda tu lah kan. Okay. Sebab benda tu adalah saya pun berhati-hati saya nak keluarkan duit kan. Ini betul. pertandingan kan. Itulah. Okey, so Kak rasa kita dapatlah sebenarnya jawapannya. Dia bukan masalah boleh buat atau tidak. Pitching tu adalah satu method, mekanisme untuk memilih pementasan, idea. Tetapi mungkin untuk pertandingan ia tidaklah sesuai. Okey, pitching ni sesuai kalau kita nak memberi dana kepada syarikat kumpulan itu. Kita adalah syarikat dan kita nak memilih kumpulan yang terbaik untuk mementaskan kita punya produk. So of course kita pitching, atau pitching untuk penilaian pelajar. Of course, bila kita pitching dan pitching untuk penilaian pelajar bukan sekali. Dalam tempoh 1 tahun tu beberapa kali untuk memastikan improvement dan sebagainya. Okey, terima kasih Along dengan Ahmad. Kak Lini rasa yang bertanya pun mesti dah jelas dan yang menganjur pun mungkin boleh fikir semula untuk tahun-tahun berikutnya. Tak apalah, tahun ni mungkin eksperimen, cuba-cuba kan. Tapi mungkin boleh difikirkan lah dan kena tengok juga apakah sebenarnya kualiti yang dihasilkan oleh kumpulan-kumpulan yang dipilih melalui sesi pitching ini. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Lepas ni kita ada banyak lagi benda nak cerita. Teruskan subscribe kami, follow, push the notification bell dan komen. Kibarkan bendera Merdeka! Jalan Gemilang. Cerita belakang tirai, Tempat kisah lama hidup kembali. suara yang Merdeka, merdeka, pernah merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan ini adalah sambutan Hari Kemerdekaan yang ke 69. Kibarkan jalur gemilang. Ya. Memanglah nak tunjuk patriotik kemerdekaan bukanlah semata-mata kerana mengibarkan jalur gemilang saja. Tetapi ini adalah satu cara untuk kita menunjukkan penghayatan kita kepada bulan kemerdekaan ini. Baik. Kan? Bukan selalu. Okey, jadi jangan lupa kawan-kawan teruskan subscribe kami. Sebenarnya kan Mat, kita punya subscriber bertambah tau dari musim pertama. Alhamdulillah. So kita happy lah sebab kita tahu apabila orang menekan butang subscribe artinya anda benar-benar nak follow kan, sebab podcast ini memang podcast yang very specific untuk bercakap tentang seni persembahan, khususnya teater. Okay? Dan di belakang tirai. Di belakang tirai pula. Dan saya rasa followers kita memang kena naik lagi lah Kak Leni. Sebab tolonglah. bila followers naik, Kak Leni naik pangkat. Betul tak? Betul. Mungkin saya pun kan? ada Mana banyak tahu? job juga. Kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Teruskan ya. Okey. Okey, kita cakap pasal kreativiti hari ini. Tapi sebelum tu, sempena bulan kemerdekaan, izinkanlah Kak Leni, Along dengan Ahmad untuk mempromosi sebuah persembahan teater. Sekejap, kita ambil masa. Nanti di Universiti Melaya pada 31 Ogos 2026, kita dengan kerjasama portfolio Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Pelajar, Universiti Melaya akan menganjurkan sebuah persembahan teater reenactment ataupun lakon semula peristiwa 31 Ogos 1957. Kau tahu siapa pengarahnya, Mat? Siapa pengarah dia? Tu. Saya teka lah. Dia sekarang dah naik Profesor Madya. Ya, akulah tu. Okey, insya-Allah Kak ini akan bekerjasama dengan rakan-rakan di UM. Kami akan melakonkan semula. Kita cubalah sehabis baik untuk menghimbau semula apakah yang berlaku pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka. Tapi pada tahun ini kita bawakan khas, dia berlaku di padang pelapis UM. Kita nak menyerulah kawan-kawan kita yang di luar untuk datang. Kalau anda tak dapat pergi ke Putrajaya, sebab sambutan kita dekat mana? Putrajaya tahun ni kan. Jadi kalau anda tak dapat ke Putrajaya, mari datang ke UM untuk kita sama-sama meraihkan semangat kemerdekaan. Dan apa yang akan berlaku tu nanti adalah sebiji tau.
dia bermula daripada ketibaan Tunku Abdul Rahman, Raja-Raja Melayu membawa kepada perisytiharan kemerdekaan, Laungan Merdeka 7 kali dan Tembakan Meriam 101 das. Oh, ada nanti meriam. Akan berlaku pada hari itu. Jadi kalau nak tahu, mari datang dan kita nak meminta, nak menyeru kepada sesiapa yang datang berpakaian seperti 1957 31 Ogos. Pakailah seperti itu dan kita raikan vibe. Maksudnya kat ni sebiji. Kita cuba. Maksudnya siap ada hujan. Panggil bomba lah. Alah, yang itu kita nak berdoa supaya jangan hujan. Tapi pada 1957 sebenarnya hujan. Tapi hujan berhenti sebaik saja acara bermula. So kita harap janganlah hujan kot. Susah juga nak handle tu. Tapi bawalah payung. Tapi saya rasa macam ada unsur-unsur ketamakan. Ketamakan? Kak Leni pengarah. Lepas tu Kak Leni berlakon sekali. Tidak. Jadi orang kampung. Pelakon kita, Tunku Abdul Rahman dibawakan khas. Kita menampilkan khas iaitu seorang Tunku Abdul Rahman yang sangat famous di Malaysia ni iaitu Cik Cam. Wow. Okay, insyaAllah. Okey, baik. Nanti datanglah datang ramai-ramai dan kita menghayati semangat kemerdekaan di Universiti Melaya. Okey, baik. Kreativiti masih dijajah ke atau sudah bebas ke? Bebas. Kita tuju semula. Kali ni saya takut saya emosi kat ni. Kan apabila tadi soalan saya yang awal tadi bila saya tanya Alung kan, Alung masih lagi menjawab dalam kadar yang belum di balik tirai. Dia biasa Long, di belakang tirai. Setengah jam kedua ni dia panas sikit. Long, dia tak puas hati dengan kau Long. Dia rasa macam kau tak jawab soalan dia. Ya, sebab saya lagi saya pegang kepada kalau kau masih mencari kalau tak ditiup angin, masakan pohon boleh bergoyang. Okey, J. Swazir ni sebenarnya dia nak juga dia ni sebenarnya dia sentiasa dalam pencarian. Tiap-tiap minggu dia memang macam ni. Dia datang je kat studio, dia sentiasa proses mencari yang tak habis-habis tu. Jadi pada minggu ni dia nak mencari apakah sebenarnya paksi karya orang-orang kreatif di Malaysia ni, dan kebetulan hari ni kita ada Alung, so kita terjahkan soalan tu kepada Alung. Dia nak tahu juga, perlu ke kita tengok sangat kan dekat luar ni kan? Sebab tadi Alung ada sebut lah, of course lah pada masa tertentu rujukan kita di luar. Sebab dia nak juga cari mana identiti, di mana kita punya kreativiti yang melambangkan kita ni adalah orang Timur ataupun orang Malaysia. Sebab apa Kak Leni? Sebab kita ni nak cerita pasal belakang tirai. Okey. Kan bukan tirai, untuk kita menjatuhkan sesiapa atau apa kan. Tapi at least ada satu mungkin pengajaran dan membuatkan minda kita ni terbuka. Okey, kita bagi Alung luahkan pula apa yang dia nak cakap. Okay. Dia kan panas. Menekan-nekan dia ni. Okeylah, saya menerima tekanan tu. Dia sebenarnya perlu ada satu dipanggil dekolonisasi minda kreatif kan, walaupun kita melihat sesuatu karya luar itu, tapi tidak bererti kita mengagungkannya. Kita kena berfikir secara merdeka kan, untuk melihat apakah yang kita lihat itu di luar itu satu benda yang yang patut kita angkat dan dibanggakan. Dia sudah menjadi satu tradisi kan. Sekarang ini dipanggil judgement kan. Kalau melihat dia dia ni sana lagi bagus lah kan, itu lagi power lah kan. Dia tak boleh macam tu. Kadang-kadang kita cuba untuk mengangkat pemikiran yang lebih ada identiti Malaysia kan, tapi penonton yang kadang-kadang membalikkan benda tu kepada kita, apa yang kau buat ni kan, benda ni tak sana lagi power lah. Macam tu lah kan. So kalau dalam kerja kreatif saya tak ambil contoh orang lain kan, macam tu juga kan. Sebelum saya melakukan sesuatu, saya akan fikir relevan dia dulu. Adakah ini wajar, sesuai, ataupun persoalan-persoalan tu timbul supaya dia tidak melihat saya meniru ataupun mengambil identiti luar untuk dalam kerja kreatif saya. Mungkin Alung nak bercakap sikit tentang apa yang Alung sedang buat sekarang ni. Sekarang Alung sedang buat kerja apa? Saya sedang dalam satu produksi, terlibat dalam satu produksi Mansur dan Liu. Mansur mencari Liu, betul? Dan Liu. Mansur dan Liu kan Mansur dan Liu. Musical, sebuah arahan Datuk M. Nasir. Datuk M. Nasir. Kan
Boleh promote lah. Best boleh, boleh. Boleh promote. Saya rasa kalau nak melihat daripada menjawab pada persoalan ni, boleh juga dikaitkan sebenarnya identiti dalam cerita ini, dalam naskah ini adalah identiti kita, cerita kita. Kan, cerita budaya kita. Walaupun dalam cerita ni ada juga melibatkan kerajaan Siam, Cina, tetapi apa yang dibawa, yang diangkat oleh pengarah, sinografer Encik Hamzah juga adalah apa yang sepatutnya kita lihat, identiti tu ada dekat situ. Jadi apa proses bekerja? Kalau kita nak cakap pasal kreativiti dan identiti ni, dan Along juga cakap, yelah, dengar tajuk pun kita dah tahulah cerita ni kan. Ini adalah, Kak rasa ini memang satu, tak tahulah spin-off ke ataupun sejarah ke tentang Sultan Mansur Shah dan Puteri Yang Lipo, betul? Lebih kurang macam tu. Rasanya lah melihat Tetapi kepada dia tajuk. dalam satu pandangan lain. Pandangan lain. Sebab itu dia tidak terus kepada Sultan Mansur ataupun apa yang sesuai kan, macam tu. Cuma tadi Kak Leni ada cakap, saya terlibat dalam produksi ini sebagai apa dan buat. Kali ini saya tidak sebagai designer. Saya sebagai pembuat saja. Pembuat. So mereka Yusman Mauta, sinografer Encik Hamzah, dan saya akan buat apa yang mereka design. Along multitasking, guys. Yeah. Okay, dia boleh jadi seorang, selain daripada menjadi seorang sinografer, dia juga of course pada masa tertentu dia adalah designer, dan hari ini dia set builder lah, Set maksudnya builder, kan. betul. Buat duit, adik-adik ni semua kerja boleh buat. Dan jangan lupa dia juga boleh menyanyi. Dengan dia tak ada apa dah, tak ada macam COVID, kalau datang balik COVID, simpang malaikat 44 dia jangan. boleh nyanyi. Okey. Okey. Bila Kak Leni dengar, dia sebenarnya, Mat, kau yang menekan-nekan sangat, Mat. Bila Kak Leni dengar betul-betul apa yang si Along cakap tadi, sebenarnya yang very judgmental ni Kak Leni, penonton. Okey, kau tengok macam ni. Okey, Kak Leni cuba tengok daripada ni. Kalau kita nak menekan-nekan cakap pasal identiti, apa tu dijajah atau tidak, bukannya selalu dia buat show yang boleh mengetengahkan budaya akar kita. Contohnya mungkin kadang-kadang Along kena buat something yang mungkin berasaskan budaya luar kan maksudnya, tetapi dengan identiti dia lah, identiti dia sendirilah. Identiti dia tu terpulang kat dia lah macam mana nak cari. Cuma problem kita sekarang ni adalah penonton yang ataupun orang luar yang suka membanding, menghakimi. Betul. Alah, tak bagus lah dia buat ni, bagus lagi Broadway buat. mungkin Broadway mungkin kan? di situ Kak Leni, penonton rasa apa yang menariknya? Orang putih buat lagi menarik. Itu engkau ke siapa yang cakap macam tu? Saya celah, tapi dia ada macam satu koloni. Kak Leni sukalah bila Along sebut dekolonisasi tadi kan. Decolonize, Mat. Ya, okey. Kalaulah decolonize benda-benda tu, okey, macam mana bukanlah kita nak membetulkan. Tetapi bagi saya, jika tak dibincangkan ataupun memberi satu pencerahan, sampai bila-bila kita berada dalam keadaan yang macam mana benda ni boleh berlaku. Kan, maksud saya tu yang mana contoh bila kita tengok cerita yang cerita yang ada labah-labah tu West apa tah yang Labah-labah mana? Spiderman. Aku terpromote Spiderman pula adalah dekat sini. maksud dia contoh kita tengok cerita Cina. Cerita Cina bukan labah-labah tu abaikan. Biarlah. Jin itu Okey, terima yang kasih director. monyet Monkey King tu. Betul kan? Okey. Kan mana contoh dia orang ada buat dia orang tunjuk teknologi dulu kan, contoh dia orang tak boleh nak bina tangga apa semua kan, tiba-tiba dia ada sistem ataupun bentuk ataupun structure yang menunjukkan zaman tu dia faham tak dalam masa sama dia menunjukkan identiti tamadun. Sedangkan kita kenapa dia orang rasa macam ini itu je. Itu satu lagi tak ada nampak macam canggih. Jawab lu. Macam tu. Mencabar ni Long. Kemarin dia cakap kau tak kreatif Long. Dia kata kau ni buat itu je dia dulu sampai sekarang. Saya tadi menekan yang Kak Leni sekarang ni menjadi batu api. Memfitnah-fitnah. Wah, sejak naik pangkat ni macam kau kita ikutlah. Kalau kita masuk produksi tu minta itulah yang kita beri kan. Itu resamnya. Kan. Walau macam mana pun, walaupun itu dibayar, disuruh begitu, tapi kita kena harus pertahankan.
tak bolehlah keluar daripada apa yang sepatutnya, kan. Sebagai contoh, satu produksi panggil untuk buat satu naskah, kan, misalnya kata naskah tradisional, kan. Tiba-tiba director kata saya nak buat naskah tradisional ni tapi gaya western. So apa pendirian Okey, dalam hal macam Kan, tu? pertama saya mungkin akan tanya dulu gaya western tu yang macam mana, sama ada dia sesuai ataupun tidak. Kalau dia sesuai, bertentang dan akan menjadi satu, bukan judge lagi dah, satu kecaman. Tapi kecaman tu boleh buat boleh perbaiki, tak apa. Kalau kecaman tu adalah satu benda yang boleh bagi lagi turuk bagi teruk lagi identiti kita. Dan macam mana, kan? So far saya tak pernah lah hadap macam tu. Tapi saya pernah terlibat dalam satu produksi mengangkat naskah luar tapi gaya kita. So, Randai Macbeth. Randai Macbeth. Okey, Along. Ketika itu, mesti Along, bukanlah kita sibuk-sibuk nak tengok komen apa semua. Tapi Along boleh rasakan feedback penonton. Adakah mereka teruja? Which is, kita buat Macbeth tapi dengan gaya kita. Macam mana sambutan masa tu? Saya bawa show tu, bukan saya lah, kami dah pergi ke Rusia, kan? dah pergi ke Singapura. Di Malaysia 2 kali. Dia memang dapat sambutan. Bagus Sebab lah, orang nak very lihat, nice. orang nak lihat naskah agung luar tapi dipersembah dengan gaya sendiri. Itulah dia, identiti. Bukan saja dari segi lakonan, dari segi tarian, tapi kerja kreatif, kerja saya pun, saya mengangkat seni, bukan seni bina, lebih kurang macam tu, struktur ataupun budaya Melayu tapi dalam gaya contemporary. Nampaknya apa-apa hal pun dia memang bermula daripada ialah daripada pengarah lah, kan, daripada the team production. Dia tak, artinya soalan kita ni, engkau menekan sangat ni, kau janganlah judge dia scenografer, dia ikut saja. Tapi memang betul, Randai Macbeth memang salah satu contoh. Kalau kita nak bercakap tentang sebuah produksi luar yang diberikan jiwa tempatan, memang Randai Macbeth arahan Dr. Nozizi, Profesor Madya Dr. Nozizi Profesor Madya adalah satu contoh yang sangat-sangat bagus untuk dibincangkan. Okey, saya bagi tekanan kedua pula. Dia masih lagi tak puas hati. Saya menerima tekanan tu. Silakan. Macam mana pula apabila diorang buat, okey, jadilah, wow lah, kan, nampaklah, tapi tetaplah nampak ke arah kebaratan, tapi sampai hilang pula identiti kita, tetapi mendapat sambutan oleh generasi muda. Siapa? Ada cerita lah. Adalah. Okey. Maksud dia macam tu. Okey. First kita kena tahu production tu memang untuk berkarya atau nak buat duit. Okey. Kalau dia buat duit, memang itulah betul pun. Kan dia tak peduli pun apa nilai ke apa, sebab dia spend money to get money. Kan dia jual produk. Dia peduli apa? Dia peduli apa, kan? dia tak peduli pun. Tapi kalau produksi tu memang contoh saya nak buat show ni untuk memartabatkan sekian untuk mengangkat sekian. Kan dah lah buat macam tu. Lepas tu kena kecam lagi, kan? Apa pun tak dapat. Okeylah. Along, kalau kita cakap, kalau kita sebutlah identiti, kita pergi spesifik lagi. Kalau Kak Dini kata, apa sebenarnya identiti Along dalam berkarya? Apa Along nak boleh sebut pada peringkat sekarang ni, yang Along dah berapa puluh tahun? Macam mana apa yang kau nak orang kenal kau sebagai, kalau orang sebut Along Hazirin, apa yang kau rasa ataupun ni ataupun kali ni ataupun sepanjang Along terlibat ni, Along rasa identiti Along ataupun trademark Along. Kalau trademark tu saya tak pernah cipta trademark tu. Ya, dia tak pernah cipta, dia datang sendiri. Ada juga kadang-kadang kita selepas bila orang menonton, kan, belum lagi show tu habis dan di-mention siapa pun, ada saya dapat teks, ni kau buat ini kau buat so maknanya orang yang melihat itu dia yang tahu bahawa ini gaya saya. Betul lah. Ini gaya designer lain, kan. Saya tidak menetapkan gaya saya sebegini, tidak. Dia datang dalam proses itu, kan. Macam tu. So artinya betul lah, identiti tu orang yang menonton yang tahu. Dia contoh macam sekarang saya buat Mansur dan Diu, designer bukan saya. Tapi bila berada di atas pentas, saya tak tahu, walaupun dalam kerja pembuatan, walau saya bukan designer, sebab nama selalu builder memang tak pernah wujud dekat dalam produksi. Selalu akan appear scenografer dengan designer. Walau macam mana pun, bila sampai ke produksi, ke persembahan, orang cakap, kau buat ke show ni?
kan. So orang yang melihat, saya tak Dia tahu macam macam mana dia ada melihat, dia tahu. sentuhan. Macam Ada tu. sentuhan kot. Alun tak pernah lah macam cuba ambil tahu, yang dipanggilnya hasil kerja aku begini. Hasil daripada komen-komen ataupun pandangan orang lah. Alun memang tak nak ambil tahu pun. Saya tak suka macam tu sebab satu, kebanyakannya selalunya datang daripada pujian. Kan, cikgu saya selalu pesan, pujian tu selalu membinasakan. Kan? Jadi saya tak suka berpegang pada tu. Saya biar kalau orang lihat itu, maka itulah. Kan? Okay. Ayat Alun ni mengingatkan saya pernah nasihatkan kat Leni. Apabila kau dipuji, kau dianggap macam pasir tu, kau campakkan muka kau. Siapa cakap macam tu? Saya cakap kat Leni. Aku. Okeylah. Ya. Okey, menariklah perbincangan ni. Sebenarnya kita boleh bincang banyak lagi, tapi itulah masa pun. Tapi itulah Kak Leni nak cakap juga. Along adalah antara banyak scenografer yang Kak Leni bekerja dengan orang lain. Dia seronok juga tau. Kak Leni rasa Kak Leni ada chemistry dengan Along lah sebagai kalau dia jadi scenografer. Dia macam kalau Kak Leni bincangan dia kan, Kak Leni tak payah cakap banyak. Aku pun tak pandai nak cakap banyak sangat pasal design. Macam contohnya, Itu betul. Sebenarnya kau tak pandai. Kak Leni pandai minta. Dia kena pandai minta tau. Itu bukan perempuan ke? Hello. Okey. Mana itu adik Arun Pija, tolong backup saya sini. Okey, contohnya macam waktu kita orang buat Asia Samiah dulu, sebab karya tu terlalu abstrak lah pada Kak Leni kan. Dia bukan karya yang dia surrealist, abstrak, absurd, elemen semua ada, dia non-realist. Kak Leni hanya cakap dengan Along macam ni je. Along, kita buat Asia Samiah ni, aku nak orang keluar panggung menangis. Macam tu je aku cakap dengan scenografer. Kau ada? Terus dia buat. Macam tu je dia buat. Dia kata, menangis. Mungkinlah adalah proses kita. Tapi Kak Leni ingat itulah ayat pertama aku cakap dengan dia. Long, aku nak orang menangis kat ujung. Jadi, tak tahu lah orang menangis ke tak. Tapi itulah dia. Okey. Kita nak ajak Along berbual pasal cerita hantu sebenarnya sekejap. Kan? Aku tak tahulah pengarah nak dengar cerita hantu pula. Bukan apa. Kenapa kita nak tanya Along? Geng-geng scenografi ni, mereka selalu adalah orang-orang yang terawal bump in ke dalam satu-satu panggung. Dan paling lama lah. Paling lama duduk kat situ, mereka orang bump in dan mereka juga orang yang terakhir keluar, bump out. Jadi mesti ada cerita-cerita yang menarik kan, yang kita tak nampak, orang tak nampak di belakang tirai, tapi mungkin Along nampak, boleh share. Okey, sebenarnya banyak kan. Macam Kak Leni cakap tadi, orang yang buat set ni kan, technical set selalu masuk paling awal kan. Semua orang tak ada, kita masuk. Nanti bila dah habis show, semua orang dah balik, kita masih ada. Kisah ini terjadi di sebuah panggung di Kuala Lumpur. Di mana? Okay, saya terlibat dalam satu produksi. Okay. Memang di situ dia bebas sikit. Kita boleh masuk, boleh buat kerja bebas. Kita boleh buat kerja lewat lah. Kan, sebab in-house production. Banyak. Clue saya bagi ya. In-house production. Okay. Clue pertama. Satu saya rasa malam kedua kan, berlaku benda ni, saya ada lebih kurang dalam 6 ke 7 kru yang bekerja dengan saya. Tapi selalunya bila dah masuk midnight tu, saya akan keluar pergi cari makanan. Sebab orang buat kerja set ni sentiasa lapar. Kan? So saya keluar, lebih kurang dalam 10 minit macam tu saya keluar, saya dapat call cakap, "Oi, panggung terbakar." Tu gila tak cuak? Yelah, bila panggung terbakar, yelah. Set team yang ada dekat dalam tu, mampus lah, mesti semua kita yang kena kan. Sorry guna perkataan tu. Phantom of the Opera lah jadinya. So saya cakap, okay, call apa patut kan. Saya memang dah tak boleh fikir lah. So saya cari jalan untuk patah balik kat situ sebab dah keluar, dah sampai ke Dataran Merdeka. Mak makin dekat pula him saya kan. Dataran Merdeka ada berapa panggung kat situ. Okay. Tapi bukan panggung Bandaraya. Okay. Alah, janganlah kecil kan. Biarlah orang berteka-teki. Alamak. Okay. So, semakin kecil bukan panggung Bandaraya. Okay. Sebab orang kan tahu, Dataran Merdeka mesti panggung ni. Okay, bukan. Okay. Saya patah balik. Kan, saya patah balik. Sampai je kan, budak yang call cakap dalam grup tu, ada panggung terbakar, rupanya dekat satu sudut tu dia nampak ada api keluar. Tapi budak yang lain tak nampak pun benda tu. Ayuh. Adakah dia halusinasi? Sampai dia dah call bomba. Sebab yang paling dekat bomba Jalan Hang Tuah.
Kan? Mana-mana lah tu dekat kan. sangat tu. Bomba jalan hang tua. Dekat sangat Okey, tu. itu yang paling dekat kan. So bomba datang, sebenarnya tak ada apa-apa yang berlaku. Ayo. Tak ada apa-apa berlaku, tapi budak tu bersungguh-sungguh, dia kata memang ada api, ada asap, ada dia nampak depan mata. Sedangkan yang lain semua kata tak ada apa-apa yang berlaku pun. Ini kerana, tapi bila cakap apa yang korang buat sampai macam ni kan, sebab benda tu berlaku dekat control room tau, straight ke atas. Sebab panggung tu jauh ke atas. Kan dia punya ni. So itu dia. Kan bila berlaku cakap tak ada apa-apa, dia mula sasau lah, mula cakap tak, aku nampak dia pertahankan, dia kata tak ada tegangan, semua tak ada apa-apa, kerana terlalu berseronok kot kata pentas. Kan dia berjimba-jimba. Berjimba yang buatkan mungkin diganggu ataupun apa yang buatkan. Sedangkan bila saya sampai pun tak ada apa pun yang berlaku. So, Alung pun tak adalah tiba-tiba remang, lomba tak ada. Saya tidak remang, tapi saya rasa takut kalau betul-betul panggung terbakar. Kan di bawah tanggungjawab saya. Itu antara kecil lah, cerita kecil yang kecil, sebenarnya cerita dia banyak lagi. Kan nanti kita harap nanti pengarah kita boleh buat satu episod khas kot, mistik bersama Along Hazmi. Okey. Yelah, masa pun dah memang cemburu sangat-sangat ni. Okeylah, jadi sebagai kesimpulannya, Mat, kau kan suka buat kesimpulan selalu. Kalau kita balik kepada tajuk kita, kreativiti masih dijajah atau sudah bebas. Okey. Kesimpulannya saya nampak apa yang kita bincangkan tadi, kita masih lagi sebenarnya tak dijajah pun. Tapi cuma kadang-kadang permintaan ataupun yang Alung kongsikan tadi adalah orang atas juga kali ni. Apabila dia orang kata tak kisah, kan langgar je. So kalau boleh, yalah memang kita tak boleh buat apa, tapi kita ada usaha untuk terus kekalkan ataupun terus mencari apabila sesuatu karya tu dibuat, biarlah identiti kita yang timbul dulu. Sebab bukan saya respect ataupun saya melambung tinggi puji. Lihat karya di Thailand, di Indonesia macam Kak Leni cakap tadi. Mereka walaupun tak kisah karya macam mana, macam walaupun choir, tapi identiti tu ada. Itu je lah. Sebab generasi yang akan datang tu yang paling penting, supaya mereka boleh melihat yang kita ni ada cara sendiri. Seni juga ataupun teater kan, dia berfungsi untuk memelihara budaya dan identiti negara kita jugalah. Cuma mungkin kalau kita cakap pasal identiti, dia tidak sahaja terikat kepada macam, kita taklah kata identiti sama ada dijajah atau tidak tu bukanlah maksudnya secara literal saja. Kita bukan cakap pasal buat cerita orang putih maksudnya kau masih dijajah, mungkin tidaklah. Sebab teater ni universal, kreativiti adalah universal. Kita boleh buat apa sahaja dengan kreativiti kita, tetapi mungkin cara kita kita patriotik atau tidak, sejauh mana kita membawa kita punya kesetiaan kita kepada kita punya identiti negara untuk dipaparkan di dalam kita punya karya. Okay. Along ada kata-kata akhir tak untuk anak-anak muda yang nak menyambung dalam bidang teater atau scenografi? Jangan takut. Itu je lah, sebab kerja ni sebenarnya enjoy kan. Dapatkan keseronokan pertama buat dalam kerja kreatif ni. Percayalah, akan terus seronok dan akan terus jadikan dia satu benda yang boleh majukan diri ke depan. Dan jangan melihat bila nak belajar performing arts tu hanya nampak lakonan saja di depan pentas. Sebenarnya di belakang pentas itu pun mainkan peranan yang penting. Betul. Okey, terima kasih Along kerana sudi datang. Begitulah kita. Subscribe lah kami. Okay, ada banyak lagi. Hari ni Kak Ina rasa sangat menarik apa yang kita utarakan ni. Sangat berguna untuk anak-anak yang mendengar, adik-adik, pelajar-pelajar drama dan teater semua. Kita jumpa lagi lah nanti episod akan datangkan dengan tajuk yang lebih insya-Allah bermanfaat untuk semua. Subscribe kami, komen dan follow. Email kami seperti kawan kita yang email tadi tu. Kita cubalah untuk jawab dan bagi ulasan. Dan Merdeka, Mat. Apa tema kita tu tadi? Madani, masyarakat madani. Malaysia Madani. Malaysia Madani. Lepas tu? Kesejahteraan dinikmati. Okey, selamat menyambut Hari Merdeka. Kita ada lagi 1-2 minggu. Dan terus kibarkan jalur gemilang sebagai lambang. Merdeka. Akhir kata?
tirai sudah pun dilabuhkan, tetapi cerita tidak berakhir di sini. Berakhir dulu episod cerita belakang tirai kerana tak semua drama berada di atas pentas. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Cerita belakang tirai, Tempat kisah lama hidup kembali. suara yang pernah sunyi. Kini didengar di sini. Cerita belakang